Okey, Assalamualaikum hampa. Selamat pagi. Hari ni aku nak bawa hampa terjah ke warung tepi sawah di Perlis. Ini adalah satu restoran yang sangat viral di Perlis. Restoran tepi sawah. Aku tertarik main di sini kerana apa? Abang Lontong selalu dia buat TikTok, jadi selalu masuk FYP aku pun datanglah bawa wife aku untuk kena sarapan di sini. Dia punya tempat menarik, dikelilingi dengan sawah padi. Hampa tengok belakang tu sawah padi, Bukit Bukau. Dia ada juga tempat untuk kita ambil gambar. Inilah abang lontong kita. Tu dia punya jenis-jenis lontong. Ada juga dia jual ubi kayu. Kakak tu tengok senyum sahaja. Senyum itu rezeki. Ni abang lontong ni aku kenal lama dah. Dulu dia buat servis kereta. Ni dia punya ubi kayu. Ubi kayu dia sangat-sangat sedap. Jadi hari ni aku pesan ubi kayu dengan lontong special sotong. Kita ambil ubi kayu, dan juga ada banyak juga vendor-vendor lain seperti vendor popiau, vendor nasi kerabu. Ni ubi kayu yang aku ambil tadi, itu adalah lontong special. Lontong special tu hampa tengok makan dia, memang terasa dia punya liang tu meleleh kena dia punya lontong tu. Ni popiau cheese. Satu kotak tu ada 6 pieces. Harga pun sangat-sangat berbaloi. Sedap. Kalau hampa tak mai cuba, sangat-sangat ogih. Ni ubi kayu. Ubi kayu ini mengenangkan kembali kepada nostalgia dulu-dulu. Bukan dulu saja boleh makan ubi kayu, lah ni pun boleh makan lagi. Lepas tu kita bolehlah tangkap gambar heling-heling. I love Perlis, warung tepi sawah. Tengok basikal tua. Kalau siapa yang tak pernah tengok basikal tua tu, boleh datang sini, tangkap gambar.